Alhamdulillah. Saya ketiak kami. Biar Ali ya. Okey, dah. Pasang. Pasang dulu. Alhamdulillah. Saya ketiak dulu. Alhamdulillah. Blue sky. Wow, dia ya, bang. Masih banyak. Allah Akbar. Alhamdulillah. Saya kita beri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Flight kita yang keempat. Alhamdulillah. Ada lagi. Assalamualaikum guys. Welcome back to this channel guys. Macam I like always, today I want go fishing in the port ni guys. In the Saturday guys. Saturday morning aku datang ni dalam pukul 10 gitu lah, pukul 9 lebih. Cakap orang putih campur-campur slang orang putih Melayu gitu lah guys. Bagi korang faham sikit lah. Aku macam kolam port ni hari ni macam biasa hari Sabtu kan. Otai ada yang datang, ada yang belum datang lagi. Tapi kita setelah sekian lama kan aku tak memancing dalam 3 minggu kot aku tak memancing. Sebab mood mancing aku belum ada. Sekarang ni baru semangat memancing tu ada kembali kan. Ada kembali mood memancing tu. Jadi hari ni aku nak memancing macam biasa lah. Hari ni ada package kan hari Sabtu. Yang mana yang jumpa aku punya channel, jangan lupa subscribe dulu gang. Mantap, check it out. Let's go, mari mancing. Langkah kaki pagi ke kolam, joran di tangan semangat berkobar. Nuar caster turun bersama Otai, cari rezeki hobi tak pernah layu. Tali dah tegang, hati pun berdebar, menunggu masa ikan menyambar. Sekali rentap, joran pun melentur. Fish on, suara bergema bercampur. Kita dah masuk dekat kolam ni. Kita dah masuk. Aku masuk bersama dengan angler Syukri lah. Masuk memancing hari ni. Kita tengok ada kertu ke tak ada kertu. Oh, air comel ni. Air agak keruh sikit. Makan Keruh sikit. Ada bang? Apa kenal kita? Kenal. Betul. Ada tak? Tak ada lah. Tak ada oi. Aduh, luar ikan. Baru nak review gitu lah geng. Kita masuk kolam ni, jumpa subscriber baru. Mantap. Jadi kita review setup dulu. Check it out. Dapat seekor terus jauh dulu. Betul bang? Fish on. Ya. Suarakan makin bergema. Okey, macam biasa lah setup kita untuk hari ni. Aku pakai sofa plastik dalam mata ke Blue Sky. Aku nak try pakai warna Blue Sky. GH 5 gram, mata 1.0 daripada Daruma Teka. Tunjuk. Sabar dulu. Combination dia berserta dengan Ray ESP, Sonic SC, Sonic apa? SCS. Sonic CS bukan SC, Sonic CS kan. Daripada ESP lah. Ray yang terbaru yang paling aku suka. Dan juga combination dia Rope Mighty V1 tu di cara dia kan. Combination yang perfect. Tanpa waste the time, kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wala haula wala quwwata illa billahil azim. Semoga ada manis-manis. First kah of the day. Bismillah. Bejok first kah kita kan. Mantap first kah kita of the day. Hope got sweet today. Itu dia kata itu. Untuk info ini, orang dalam 7 orang, 6 orang, 7 orang macam tu. Lebih kurang macam tu lah. Banyak lagi ikan tak naik. Cuaca pun hari ni nampak macam panas terik, panas padu hari ni. Ikan untuk hari ni perlu pasang 100 ekor macam biasa. Hari Sabtu dia buat package 100 ekor memancing sampai tutup kolam kan. Kau tengok video kalau ada strike ada, kalau tak ada kan. Kita try and error dulu. Mana tahu you nak bagi rezeki awal. Check it out. Mantap. Masak awal. Pukul 9. Oh. Tak ada ketuk je. Oh. Papa masuk pegang. Tirai lu
Cuaca hari ni memang panas kau-kau kan. Pakai sarung tangan dulu lah. Baru nampak macam gitu lah. Nampak macam perlu sikit. Padahal tak perlu pun. Kita masih lagi newbie. Pakai sarung tangan ni nampak perlu. Nampak je lah. Nampak je. Tu dia. Pakai dulu. Barulah tok hitam kulit. Nampak macam perlu. Nampak sikit je. Kena ke? Mantap. Boleh kau? Ada kau? Tak ada hari. Lah. 8 pagi. Bawang tak? Yelah, hari ni sehari. Tak ada ketuk ke? Tak ada hari. Tak apa, ajak gada tu. Sama-sama kita cari. Alhamdulillah kan. Saya ketiap pertama kan. Alhamdulillah. Bahang lalu strike pertama. Makan awal kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lesen kita yang pertama. Jatuh terus bahang kan. Tengok so plastik ni. Memang padu-padu mantap ni. Tu dia. Sky blue sky daripada rumah teka kan. Jatuh tu ketuk. Ikan pertama kita. Siaka putih. Padu. Ikan pertama daripada rumah teka kan. Mantap kali. Mencari ikan yang kedua. Allah. Dah mak tadi. Betul dia. Boleh kali rambut hembak. Kali kau tak. Aku punya. Kalau kabur tu dapat upang. Dapat upang. Kuat. Aku biar tali ya. Okey dah. Kosong. Pasang dulu. Tarik tu. Ambil lagi tak ni. Bahang dok sekarang tu. Bahang dok SP bosku. Tu dah. Alhamdulillah leseng. Ada leseng dia ini. Okey geng. Pemberitahuan lah kepada korang semua. Hari ni aku ada satu batch new lah. Okey, otai hari ni Abang M kita dapat nak hadir dekat memancing hari ni disebabkan oleh ayah dia telah meninggalkan dunia kita lah. Jadi Abang M hari ni tak dapat nak join kita punya memancing atas urusan yang tak boleh nak elok lah. Rezeki dia pergi pada hari Jumaat geng, semalam lah maksud dia. Jadi kat sini aku nak ambil kesempatan geng untuk kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah kepada ayah Abang M kita selaku sahabat dan juga dunia memancing ni. Jadi sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah kepada arwah ayah Abang M. Okey, Al-Fatihah. Okey geng. Terima kasih banyak-banyak sebab sama-sama sedekahkan Al-Fatihah kepada ayah Abang M. Jadi aku harap kita semua diberkati lah. Okey geng, itu je. Jom kita sambung memancing. Kita dah ada strike. Jadi kita sambung memancing. Kita mencari strike lagi geng. Check it out. Let's go. Ada bang? Ikut masa dulu geng. Ikut masa kenal rupanya bang. Mantap. Ada? Famous mana ada famous. Mei tau. Tak mana ni. Pacok matahari. Alhamdulillah geng. Strike ketiga yang kedua. Alhamdulillah. Ada.
Sudah masuk strike yang kedua. Itu dia. Alhamdulillah. Strike ikan yang kedua penuh mulut. Tu dia. Ikan yang kedua kita berjaya didaratkan. Mantap tak mantap ni. Sabar. Dia penuh mulut. Penuh mulut. So plastik dan rumah tiger memang padu lah. Nak buka payah. Tu dia. Blue sky. Warna blue sky daripada rumah tiger. Tu dia. Ikan kita yang kedua. Mantap. Check it out. Assalamualaikum. Wow. Mana abang Ang boleh mari singgah ni? Adikan. Ada. No, ada 2 ekor. Lepas hawa dulu. Lepas hawa dulu. Ada baru boleh sana ni. Berapa? Berapa? 5 gram. Tapi mata 1-0. Ada 1-0. 1-0. Pakai 1-0 ada lah sakit mata. 7. Rokok lagi. Dok. Di rokok. Jadi kau. Bau dia ya Allah. Bau babi tu. Bau apa? Tahu dah dia ada smell sense. Nak banyak lagi rambut. Ni banyak colour suit. Nak ambil daripada kampung yang tinggal. Tinggal. Apa kalau? Kau pakai biru. Ada bang? Ada kosong. Tak ada weh. Tak. Ni nak gambar. Nak ambil gambar? Ngawak. La ilaha illallah. Dia lagi tengok video. Kita ni bukannya famous sangat pun. Bukan juga. Bukan juga. Nak itu. Memang kumpul depan dia. Betul. Sambung dengan dia. Masih banyak. Kau lah ambil gambar dengan dia. Dapat lak lagi. Dapat lak. Badi ah. Paling kurang 2 ekor. Boleh kurang. Dia sembat, mancing pun sembat atas batang. Papa ke laut dah. Malaysia lebih sangat ni. Tengok apa perang Papa mah. Berapa perang semalam ni. Kalau orang lembek ke diri je. Alhamdulillah. Set ketiga. Alhamdulillah. Padu. Kasar. Ikan besar Ikan besar. Layang dulu. Kita yang ketiga. Kasar. Kasar. Kuat ikan. Kuat ikan. Tapi yang kuat kan. Padu. Alhamdulillah. Ikan kita yang ketiga tu dia. Ikan kita yang ketiga makan so plastik dari rumah teka kau tengok ikan kita yang ketiga. Ini dari rumah teka blue sky. Ikan kita ni wah. Ini dia. Ikan kita yang ketiga pakai soft plastik dari rumah teka. Mencangok blue sky dari rumah teka. Memang mantul. Padu mantap. Kekasih lupakan segala. Cinta kita bagai dulu. Campakkan cintaku yang pernah kau sanjungi. Mengapa?
ni Apa kenal ke? YouTuber. Apa kenal ke? Tak ada nama pun kau tak kau. Nuah rasa. Oh. Kenal. Aduh, terima kasih banyak lah lapor. Dia tak. Ha? Itu nah. Lupa pun. Hai, bakal lemang. Awal bakal lemang. Oh, tak makan. Alhamdulillah, terima kasih lah belanja kita orang ni. Oh, mantap. Lauk sotong. Dia tak akan hitung. Ada makan-makan rupanya. Oh, alhamdulillah. Mana? Oh, sotong masuk merah, bosku. Menangis hati ini. Ada mu. Oh, ada ketuk. Betul. Ada ketuk bang. Main seret. Oh, main seret eh. Main seret, jangan main ketuk, main seret. Main seret. Main seret. Main seret. Setelah 6 jam aku pakai Blue Sky kan. Aku nak try pakai warna ni pula kan. Warna Broken Banana ya. Kita try Broken Banana sekali tengok. Comel kejadian tu kan. Broken Banana kan. Daripada daun rumah packer. Kita tengok lah. Ada strike ke tak ada strike, kita try dulu. Mantap. Alhamdulillah. Oh, strike kita yang ketiga. Yang keempat. Oh, jaga. Ki. Oh, kapui. Yang keempat ni. Kasar. Oh, Allah rakoh. Rakoh pula. Allah, kapu. Popo. Tapi rasa berat dia gitu lah. Berat kosong. Oh, longgar. Tak dah dah. Popo kita tak berjaya didaratkan. Oh! Oi! Badai! Leseng. Apa? Apa ni? Gila tak terbang pun. Gapo? Alhamdulillah. Mantap macing. Gila joget sekarang ni. Ding dah keli. Gapo orang. Kelakak leseng so. Leseng I lalu. Ifun. Leseng ibu. Oh, mahal gapo dah setara celakak aku. Turun bang, turun. Turun boleh. Ada hal tu bang. Pakai lempar. Dalam sikit. Dalam ke sikit? Parah-parah kepala. Balai kapu. Ambil dalam air. Okey kan, info terkini pula kan. Sekarang ni dalam pukul 8 lah, dalam pukul 8. Dalam pukul 7 lebih maghrib. Info semasa Alhamdulillah aku dah dapat 3 ekor. Alhamdulillah dapat 3 ekor untuk siang tadi. Ramai lagi yang kumpau. Orang hari ni boleh kata tak ramai sangat, lalu 20 lebih. Tak sampai 30 orang. Tapi ikan pula buat perangai kan. Memang ikan buat perangai. Ikan tak galak langsung dia. Ramai gila lagi yang kumpau. Angler Syukri kumpau, Papa kumpau. Ramai lagi lah yang kumpau untuk hari ni. Subscriber kita semua kumpau lagi. Ikan memang buat perangai. Tapi Alhamdulillah kita boleh 3 ekor. Mantap. Rezeki aku boleh 3 ekor untuk sampai ke hari ni lah. Sampai ke Batu Serani dalam pukul 7 lebih. Itulah serba sedikit. Untuk pukul 6 tadi dia ada lepas kapu sikit. Tapi kapu tu banyak yang naik. Tapi saya kat putih
Oh, boleh kata hari ni dalam sehari daripada pagi aku mancing, ikan tak sampai pun 20 ekor yang naik kan. Boleh bayang ikan lepas 100 ekor tapi yang naik tak sampai 20 ekor. Gila. Tapi ikan semua aku dah jual lah. Maksudnya ikan semua ada orang dah beli semua 3 ekor. Kita masih lagi mencari lah, tengok kalau ada penambahan ada, tak ada tak ada lah. Stay tune dalam aku punya video kan. Mantap. Check it out. Tukar warna pula kan. Aduh, dia tak galak lah warna ni. Tak suka lah warna broken banana ni. Daripada petang tadi kita bakar, baru sekali yang ketuk kita punya broken banana, jadi kita tukar balik lah. Kita pakai yang tadi kan, blue sky. Mana tahu dia nak makan blue sky lagi ya. Oh, sebab blue sky ni banyak yang dia ketuk, banyak yang ambil. Jadi kita try pakai blue sky lagi ya. Tu dia kejar yang dia. Oh, comel kan kejar yang dia. Mantap kering. Alhamdulillah kan. Track kita yang keempat kan. Alhamdulillah, ada lagi malang. Malang. Ambil ikan yang keempat kan. Oh. Alhamdulillah. Tukar blue sky. Terus berdentung kan. Oh, ikan kita yang keempat. Pakai so plastik. Taruh mata ke blue sky kan. Ini dia. Ikan kita yang keempat. Mantap kali. Ada rezeki malang kita daripada taruh mata ke. Aduh. Mencari ikan yang kelima. Padu, dia nak saya rek. Mujur aku tukar warna ni. Sakit ah. Ya. Boleh? Apa nak pakai masa dia? Siapa dia? Siapa dia? Macam pernah Thailand apa ni? Nama benda. Nua Caster. Kenal ke? Terima kasih lah. Ya tau. Subscribe tau. Subscribe. Mantap lah. Subscribe. Boleh ikan tau? Macam ada dekat gambar. Nampak tau. Sini. Di sini. Okay. Terima kasih banyak. Subscribe. Sangko dia. Oh, bang. Oh, ada. Bang, SPO. Alhamdulillah, lesen. Tukar warna pula kan. Kita pakai warna putih pula. Tu dia. Tu dia putih, ekor merah. Memang menangis ya ikan, tengok kejadian dia. Padu lah. Putih bintik-bintik hijau sikit. Kena putih kot ah. Lebih kurang. Tipu. Warna pasir ni. Kenapa masa? Dari 9 lah, 8. Dia 8 malam. 8 malam lah buat kan. Rugi yang masa lewat. Makan nak perkenalkan lah. Bagus. Dah berapa ekor? 4. Power apa? Tak ada ikan. Ya. Tengok lagi. Dan balik rumah tadi. Makan nasi tu. Ikan tak jadi hari ni. Tak galak ikan. Allah. Lokok pula. Pergi bang. Ada apa? Le. Lokok pula. Aduh. Aku tak tahu aku balik mana. Tahu keluar lari je. Keluar lari. Tak tu.
termenungku sendiri. Kumpau ke bang? Oi, bangau oi. Berhabis lah masa. Okey geng, maka tak malas sudah episod untuk kali ni geng. Alhamdulillah, selama 12 jam memancing, hari ni aku dapat 4 ekor semua siakap putih lah. Dan ikan tu semua ada orang beli. Jadi aku tak dapat nak tunjuk hasil lah. Hasil aku 4 ekor tu je lah. Semua menggunakan soft plastik dalam mateka ni. Oh, hijau menjadi melek soft plastik ni. Untuk ikan hari ni, ikan memang tak galak, tak mesra Ramai kumpau hari ni. Angler Syukri kumpau, Papa kumpau, Angler Ayi kumpau. Ramai subscriber kita pun ada yang kumpau. Boleh kata ikan lepas 100 ekor tapi yang naik tak sampai 50 ekor pun geng. Oh, ikan tak bagi kerjasama hari ni. Tak ada arwah tapi Alhamdulillah rezeki kita dapat 4 ekor. Itu je lah yang boleh aku sajikan untuk korang semua. Terima kasih kepada subscriber aku yang tegur aku, yang aku sangat-sangat appreciate sangat. Oh, ada nak bergambar. Oh, jadi segang awak kita ni bukannya famous sangat tapi boleh lah sikit-sikit awak pun Itu je lah untuk kali ni geng. Aku harap korang semua terhibur. Jumpa lagi di next episode Check it out. Ciao. Gerak lu. Projek. Bye bye. Assalamualaikum.